dekat luar rumah saya ni, saya ada beberapa ekor kucing yang belum mandul. Yang tengah tidur tu Megat, kat atas tu Uyin. Yang baru turun tangga ni Kori. Kori ni saja yang dah mandul. Kucing-kucing yang lain belum mandul. Ada banyak lagi sebenarnya. Ni adalah punca utama kenapa saya nak cerita kat korang. Nama dia Harun. Kucing luar suka datang tanda saya punya tayar kereta, saya punya dinding, saya punya pagar. Semuanya dia nak tanda. Sekarang ni tengah musim mengawan. So, yang ini adalah pencemar bau. Jadi, saya gunakan cat diorder spray refill ni. Spray dekat dinding-dinding ni. Sebab, ni semua dah kena pancut dengan dia ni. So, sebelum korang spray, pastikan korang cuci bersih-bersih tempat-tempat yang kucing luar dah tanda. Kalau dia belum tanda, spray je direct. Macam ni, tayar kereta. Semua kena spray. Lepas tu, ni. Rabut dekat luar rumah. Kita nak sediakan ni untuk duduk. Tapi dia pula pergi tanda. Okay. So, lepas korang spray, biarkan saja. Tak perlu bilas. Jadi, kucing dekat luar rumah, diorang tidak akan datang untuk tanda lagi korang punya tempat-tempat yang diorang suka tanda. Ataupun marking. Selamat mencuba. Salam Aidilfitri dari kami.